Alright geng, misi transformation bilik store gaming kita teruskan. Alright, so let's go. Inilah keadaan bilik store gaming aku. Okay, kalau kita tengok sebelum ni penuh dengan barang. Okay, sekarang pun masih adalah beberapa tapi at least dah kemas. Di episod pertama hari tu aku dah buat rack di sini and then barang semua aku letak di bahagian atas lah. Okay, tapi kali ni aku nak upgrade bahagian ni lah, bahagian meja ni. Actually, projek bilik store gaming ni aku nak percepatkan lah. Tapi memandangkan benda ni berlaku. Okay geng, ada kode. Aduh, barai. Aku dapat barang barai lah geng. Tapi tak tahu apa dalam dia. Sama ada okey atau tidak lah. Inilah barang yang aku dapat dari Shopee. Tengok dari packaging, memang barai geng. Tapi aku cuba untuk positifkan diri dengan harapan di dalam okey lah. Tapi bila aku buka, cek satu persatu, memang barai. Aduh, kecewa tadi ni. Aku cuba untuk fix upkan apa yang patut, tapi bila tengok keadaan meja ni memang tidak boleh diselamatkan geng. Dengan skru hilang, calar sana sini memang tidak dapat. So, aku just refund. Itulah sebabnya projek bilik store gaming ni ada delay sedikit. But it's okay. Untuk video kali ini, jom kita upgrade meja kita geng. Let's go! Memandangkan bilik store aku ni kecil, so apa aku perlu buat? Aku kena keluarkan semua barang ni geng. Okay, termasuk meja ni kena buka di sinilah. And then PC ni pun kita kena buka semua. Okay, let's go! Okay geng, semua barang sudah aku clear bahagian ni. Dan apa kita perlu buat? Bukalah satu persatu semua ni. Okay, sebab kawasan ni kecil, tidak boleh dibawa keluar lah. Kena buka di sini juga. Alright, let's go! Alright, so sudah settle bahagian ni lah. Baru buka, belum lagi pasang. Okay, jom kita sambung. Okay, bila aku order yang baru, aku tengok ni packaging okay. And then bila aku buka satu persatu semua ni nampak okay lah. Okay, tidaklah berapa teruk macam yang sebelum ni. Skru pun masih ada. Packaging masih okey. Okay, so apa tunggu lagi? Jom kita pasang. Sudah clear, aku pun dah sapulah bahagian ni. Memandangkan meja yang aku upgrade tu lebih besar, saiz di bahagian ni 120 dan bahagian sini 160 lah. Alright, so apa kita perlu buat? Kita kena kemas bahagian ni, tepikan apa yang patut lah. Macam aircon ni, aku kena letak bahagian ni, and then yang ini aku kena remove. Okay, jom.
Alright geng, memandangkan aku dah beli kapet, sebelum pasang meja, better kita pasang kapet dahulu. Right? Okay geng, kapet sudah pasang. Jom kita pasang meja lagi. Okey geng, bagian ni dah, bagian ni pula. Okey, jom kita pasang. So, sementara tu untuk lebih senang, sepatutnya terbalikkan. Tapi memandangkan bilik aku ni dia kecil sedikit, so kita just letakkan macam ni sajalah dahulu. Nanti baru ketatkan. Okey, jom kita sambung yang sebelah sini pula. Alright geng, meja kita sudah siap. Tinggal bawa masuk PC lah. Semua kita set up sini, and then cable management. Okay, then yang ini aku terpaksa buka lah. Okay, let's go. Problem dia ini geng, macam mana ni? Aduh, harap tidak tekuk. Kerasnya habis. Okey, ni cun, ni bye bye. Hasil buka ni lah. Tapi aku rasa aku masih ada lebihan lah, lebihan cat. Okey, it's okay, nanti kita settle ni. Yang penting set up dulu. Alright geng, aku dalam dilema sama ada aku perlu rack ni atau tidak perlu. Sebab tempat ni aku boleh letak kotak lah, cuma aku perlu buka semua ni. And then second, aku tidak boleh menulis sebab kawasan sudah sempit. So, aku rasa aku tidak perlu. Kotak-kotak tu better aku susun di sebelah sini ataupun sebelah sini lah. Okay, jom. Okay geng, barang sudah ada, cuma tinggal susun lagi lah. Then aku ada beli ni untuk cable management. Kapet sudah pasang, meja gaming pun sudah settle. Okay, bagian meja ni nampak lebih kemas lah. Okay, lebih luas, senang aku untuk buat kerja atau menulis ke apa-apa atau main game. Di sini lebih selesa lah. Alright, kotak-kotak tu aku letak bagian ni. Okay, so jangan lupa untuk tekan like and subscribe untuk next transformation kita. Alright geng, thank you.